Boyjan cik. Toke dia. Siapa yang kat sebelah dia tu? Oh, aloh. Ni dia datang time-time macam ni Acik. Ni. Alhamdulillah, amin. Acik dari HE. Oh. Alhamdulillah. Cik, plus sikit. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah. Acik di mana ni? Amin. Mersing. Jauh Mersing. Ni orang Mersing juga ni. Ni orang Mersing. Owner boot. Main boot. Dah balik dah? Alhamdulillah. Acik pilih meja makan P10. Oh, okey. Bos, ya. Ni lah yang masalah abang. Acik ni. Alhamdulillah. Tapi Acik komen kata kenapa tak keluar komennya. Komen nak kena check lah. Acik nak cari meja makan. Tadi jumpa sana. Mana saya ada Acik? Alhamdulillah. Ada jumpa yang kenal Acik ni. Komen tak naik. Komen. Ya, semalam ada customer datang. Dia kata komen live tak boleh naik. Bingung juga yang tengah cari. Bingung. Acik datang sini terus. Sampai ke 3 Acik stay. Sampai kita orang mati. Sampai juga hari ni. Baik-baik balik Acik Ya, terima kasih banyak. Mudah doakan selamat sampai. Ini terus balik Mersing. Terus balik ni. Yo. Petang dah ni. Alhamdulillah. Yelah. Elok. Ya. Okey. Terima kasih Acik. Jumpa lagi. Jumpa lagi Acik. Ya, insyaAllah Acik keluarga pun. Datang lagi Acik. Jangan lupa kami Acik. Jangan lupa saya Acik. Jangan lupa saya. Okey, Assalamualaikum. Salam Acik. So Acik ni datang dari live Boyjan malam tadi sampai pukul 3 stay. Acik cakap kenapalah tak boleh nak apa. Acik cakap nak komen sebab Acik nak beli malam tadi. So last Acik datang terus pergi kat Gudang Boyjan, jumpa Angel and team, kita serve Acik, kita pilihkan Acik apa meja makan yang the best lah Acik. Alhamdulillah. Soul juga akhirnya. Ni Acik dah soul, kita nak hantar Acik. Bukan kita nak hantar Acik dah balik ke Mersing. So jangan lupa korang, siang Angel ada kat sini dengan team. Kalau malam Angel ada dekat tu Hafiz Enterprise tu 9 sampai pukul 3 pagi. Ready ke tak ready Acik? Cik, ready ke tak ready? Ready ada 1-3.